Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini bersama saya, Cikgu Zaki dan juga Cikgu Amira. Jadi, Cikgu Amira, kita akan bercakap mengenai apa hari ini, Cikgu Amira? So hari ini kita akan bercakap mengenai Komsas. Komsas, Okay, komponen sastra. Betul, antara satu komponen yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Melayu dan diguna pakai dari tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5, of course. Okey, baik. Seperti kita maklum, Cikgu Amira, bahawa Komsas ini adalah satu komponen yang diajar di dalam bahasa Melayu, tapi malangnya masih ramai lagi anak-anak murid kita yang masih tidak memahami konsep komponen sastra itu dengan secara menyeluruh lah. Jadi, mengapa benda ini terjadi, Cikgu Amira? Satu, mungkin dari segi minat murid itu sendirilah. First, of course lah, pertamanya mereka tak faham apa itu komponen sastra dan apa elemen yang ada dalam komponen sastra. So hari ini kita akan bincangkan apa elemen yang ada dalam komponen sastra. So Cikgu Zaki, apa komponen sastra biasanya? Apa yang kita akan belajar? Okey, baik. Ini apa yang berlaku dalam kelas saya lah, Cikgu Amira. Tapi kebanyakannya adalah ianya berkisar mengenai seperti cerita perkara-perkara asas, iaitu tema, persoalan, gaya bahasa dan juga unsur bunyi, betul. Dan nilai pengajaran. Ya, betul. Tapi terdapat sedikit kesukaran apabila untuk kita untuk memahamkan pelajar-pelajar kita berkenaan dengan apa itu tema, Cikgu Amira, tema dan juga persoalan. Kerana kadang-kadang mereka tertukar antara dua perkara ini. Okey, jadi boleh Cikgu Amira bagi sedikit pencerahan berkenaan dengan tema khususnya? Okey, dia sama je. Okey, contoh komponen sastra kan, Komsas yang kita belajar, kita biasa ada sajak, pantun, syair. Lepas tu nanti kalau tingkatan 3 dia ada seloka. Ada juga kita punya cerpen, cerita pendek. Okey, semua tu ada dalam Komsas. So kalau tema ni dia sama macam bila kita tengok movie, kita tengok filem. Okay, apa filem favourite, kegemaran Cikgu Zaki? Kalau bagi saya lah, saya ni jenis orang lama sikit je kan. Jadi saya Piramli, betul. Saya suka cerita lama dan juga yang terbarunya adalah kalau kita tengok kan percakapan yang menarik bagi saya, dialog yang dituturkan dalam cerita Mak Kilau, dan juga ada satu cerita, saya tak ingat tajuk dia, yang dilakonkan oleh pelakon terkenal kita, iaitu Adi Putra. Okey. Jadi banyak di dalamnya ada unsur-unsur sastra dan juga percakapan mereka dalam tu. Betul. Tapi kalau kita first kita ulang semula kan. Cerita Mak Kilau. Cerita Mak Kilau ni berkisarkan apa? Okey, itu menyentuh berkenaan dengan tema, betul Cikgu Amira? Betul, itulah tema. Jadi banyak juga saya sentuh perkara ini dalam kelas, iaitu apabila kita sebut berkenaan dengan tema. Jadi saya sering ingatkan murid-murid saya bahawa tema ini adalah suatu perkara yang besar, iaitu yang berlaku dalam sebuah cerita. Kemana arah tuju cerita itu adalah berdasarkan tema tersebut. Okay. Jadi yang jelasnya adalah di dalam Mak Kilau itu sendiri, karya itu menekankan berkenaan dengan aspek perjuangan. Betul, perjuangan demi mempertahankan tanah air. Nasionalisme dan sebagainya. Betul, sikap. Dari tema itulah Cikgu Zaki, macam Cikgu Zaki cakap tadi kan, perjuangan tanah air. Daripada tema itu akan munculnya persoalan, iaitu perkara-perkara kecil yang akan dibincangkan di dalam sesebuah komponen sastra itu. Okay, jadi tema dengan persoalan ni mesti saling berkaitan. Okay, dan dia akan membawa kepada apa nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya. Jadi kalau dalam cerpen contohnya, dia mesti ada watak dan perwatakan. Mesti ada plot, pembahagian plot dia bagaimana. Di mana ada dia punya permulaan, mana klimaksnya dan pengakhirannya macam mana. Jadi itulah komponen-komponen penting yang akan membentuk sesebuah karya dalam komponen. Menarik juga Amira, tapi bagaimana untuk kita kaitkan kembali benda ini dengan contohnya prosa moden ataupun puisi tradisional yang ada di dalam tingkatan 3 khususnya. Okey. Macam mana kita nak kaitkan semula Okey, jadi kalau satu prosa tradisional tingkatan 3 yang paling saya suka ialah Santap Beradat. Itu adalah seloka. Seloka.
Santap. puisi tradisional. Betul. Okey. Okay. Macam mana Cikgu Zaki? Cuba try sikit. Santap beradat. Ada dalam buku Bintang Hati, buku Okey, konversasi kita baik. tiga. Saya rasa Cikgu Amira lebih bagus untuk Cikgu Zaki sebagai guru bahasa Melayu. okey. Mesti boleh juga kita dengar sikit daripada Cikgu Zaki. Macam mana? Okey. Santap istiadat Okey. Sikit je Okey, boleh. Santap beradat, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran, santap santun. Alamak, dah tak ingat lah. Tapi macam tu lah. Okay, so santap istiadat ni berkenaan apa? Ini adalah berkenaan adab dan adab orang-orang dahulu bila dia dijemput ke majlis atau jamuan di istana. Dia santap tu makan. Jadi santap istiadat. Kita makan majlis makan-makan tu di istana. Macam mana kita nak makan kat istana. Jadi dalamnya menerangkan berkenaan dengan cara makan. Cara jamuan itu. Macam fine dining lah. Kalau zaman sekarang fine dining kan. So kalau kita pergi fine dining, yang pertama ialah kita mesti makan dengan apa yang first? Kalau pergi fine dining, dia akan bagi kita appetizer, ya, pemanis mulut. Pembuka selera. Pembuka selera, ya. Pembuka selera juga Amira. Appetizer. Pembuka selera. So kalau sama kalau kita pergi ke majlis di istana pada zaman-zaman dahulu, santap yang pertama apa, santap kedua apa, makan tak boleh sampai kenyang, macam tu. Itu antara seloka yang ada di tingkatan 3. So dari situ kita akan belajar. Okay, ini adalah santap istiadat. So apa temanya? Faham. Dan jadi persoalan akhirnya perkara ini dia membawa kepada bagaimana ini ditimbulkan di dalam kita punya penilaian, iaitu taksiran peperiksaan. Betul. Jadi di mana Cikgu Amira soalan ini akan muncul. Contohnya untuk khususnya untuk pelajar ataupun murid tingkatan 3, mereka akan dinilai berkenaan dengan kefahaman mereka di baik. Kalau untuk murid menengah rendah, tingkatan 1 sampai tingkatan 3, biasanya soalan mengenai Komsas akan ditanya sama ada di bahagian A, kertas 1, di bahagian A iaitu di bahagian hujung soalan objektif. Baik. Kan soalan objektif kita ada 15, betul? So antara 5 soalan terakhir tu dia akan ditanya di situ, ataupun di bahagian pemahaman. Baik, untuk murid tingkatan 3, jadi kena ingat di mana soalan ini akan ditanya. Jadi di 5 terakhir itu, 5 soalan terakhir ataupun di bahagian pemahaman lah. So, kalau di bahagian objektif ada pilihan jawapan, dia akan bagikan keseluruhan saja itu untuk murid-murid sebagai dia punya bahan rangsangan untuk dibaca. Ataupun di bahagian pemahaman. So di bahagian pemahaman tu itu yang payahlah. Jadi kita sebenarnya boleh jadi ditanya apa sahaja, betul Cikgu Amira? Betul. Dia boleh tanya dari segi tema, watak. Kalau saja, jadi murid memang wajib untuk tahu semua perkara itu untuk jawab. Dia sebenarnya tak perlu ingat. Kita kena faham. Betul. Bila kita faham, murid-murid boleh goreng. Gitu. Boleh goreng je. Asalkan kita faham apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh sesebuah karya. Jadi sebenarnya bagi saya bahawa komponen sastra ini adalah merupakan kenapa ianya masih ada lagi dalam kita punya di SKP khususnya juga adalah untuk menjadikan murid kita ini bukan saja faham mengenai konsep bahasa Melayu itu daripada segi tata bahasa dan sebagainya, tapi daripada aspek seni bahasa itu sendiri. Jadi perkara ini menarik, tapi masih ramai lagi murid-murid kita, mereka bila sebut sahaja berkenaan dengan cerpen, berkenaan dengan puisi tradisional, prosa dan sebagainya, mereka masih lagi ada kesukaran dan juga perasaan tidak minat mereka itu. Jadi salah satu cara yang saya lakukan Cikgu Amira dalam kelas adalah kita cuba mendekatkan kembali mereka menggunakan pelbagai teknik pembelajaran. Jadi suruh mereka melakukan deklamasi dan juga lakon dan juga puisi dan drama. Jadi perkara itu ada setengah murid masih lagi masih menunjukkan minat dan juga ada setengahnya
kita kena pupuk lagi lah Betul. Cikgu Amira. Okey, baik Cikgu Amira, apakah teknik dan juga cara macam untuk Cikgu Amira pupuk minat murid-murid kita ni untuk mendekati lagi komponen sastra? Okey. Satu cara yang Okey. saya selalu guna dalam kelas ialah teknik mes tamu. Mes tamu. Okey, mes tamu. Okey. Cikgu Zaki tahu mes tamu yang macam mana? Pernah dengar? Pernah dengar? Ya. Okey, mes tamu ni melagukan sajak Tanpa muzik. Okey, Ya. baik. So apa yang kita akan buat ialah okey, contohlah murid-murid sekarang kan dia tak minat bersajak. Betul. Lepas tu bila kita suruh dia bersajak. Tapi mereka dia minat macam- nyanyi. Dia minat, Ya, minat okey. nyanyi. Tapi bila kita suruh bersajak ke bersyair ke dia macam tak nak, malu Ya. kan. Jadi saya selalu guna teknik mes tamu. Kita buat apa? Yang kita akan guna pakai sajak dan syair itu kita masukkan tukar, kita gunakan lagu popular yang mereka tahu. Oh, lagu viral. Lagu viral, Yeah, lagu-lagu lagu-lagu famous kat yang- TikTok yeah, kan. betul. Jadi kita tukar lirik lagu tu, kita gantikan dengan sajak atau syair. Melodinya kekal, Melodinya tetapi kekal. liriknya ditukar. Betul. Okey. Contoh nak guna lagu Hindustan, lagu Bollywood pun boleh. Tak ada masalah. Ikut kreativiti masing-masing. Jadi Dia asalkan perkara itu di viral dan juga dekat dengan murid. betul. Dia lagu yang dia tahulah. Ya. lagu Perkara yang paling penting dalam konsep ini adalah murid itu kena tahu murid melodi itu. itu. Kena tahu melodi. Ah. Jadi bila dia tahu melodi tu Mm-mm. tinggal tukar lirik je kan. Lirik tu daripada Faham. sajak tadi yang kita guna Menarik. Ya. dan kita akan buat dalam kumpulan lah. Hmm. Dekat situ baru dia rasa Nak nak kena ada sifat Ah, kompetitif ya, tu. betul. Baru dia macam nak kena buat betul-betul ni. Ah. So, kita bagi masa sikit. Bila dia buat baru dia macam best je sajak ni sebenarnya, syair ni. Tapi kalau kita ajar dia bersyair, baru lepas tu baru dia nak ikut melodi syair yang betul. Faham. Jadi tadi dah disebut berkenaan dengan ini murid-murid dan juga anak-anak pelajar boleh tengok kembali di internet dan sebagainya, dan juga banyak video yang ditayangkan berkenaan dengan teknik inilah, iaitu mes tamu, puisi dra, dan juga drama dan lakon. Drama dan lakon. Okay, drama dan lakon. Okey, jadi terima kasih Cikgu Amira kerana bersama kami hari ini. Jadi untuk kali ini sampai situ saja. Terima kasih kerana setia untuk mendengar perkara-perkara yang kami kongsikan. Kita jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Okey. Jumpa lagi. Jumpa lagi di episod seterusnya TV PSS Tiara.